Macam like sistem yang sebelum ni tak updated, selalu lag, selalu hang. Suruh alihkan patient last minute. Kesian patient sakit gigi sangat dah hari ni. Kan cukup alih lah patient lain. Patient ni nak dekat 2 cawangan ni. Cakap Okay, sekejap. Kita tutup separuh hari je kan. tapi patient ni pagi je. Hi guys, Adam here. If you baru dekat sini, I am content creator dekat klinik Pergian Reda. Today's video gonna be so fun sebab semalam HR bagi tahu 2 cawangan iaitu Bandar Tun Hussein On dan juga Taman Bukit Ceras akan tutup half day. Anim like, what? Tutup half day? Semata-mata untuk training. Plan Anim hari ni, Anim akan record semasa diorang training and share dengan you guys kat luar sana. Anim nak tunjuk journey diorang belajar untuk improve bagi good service dekat you guys. Dalam video ni juga, Anim akan interview 2 doktor which is Dr. Ken and Dr. Aiza, nak tanya pengalaman dorang sebab as a dentist dorang mestilah nak treat patient kan. Tapi macam mana hari ni pengalaman bila HR kata tutup separuh hari untuk buat training. Hopefully video ni tunjuk dekat you guys macam mana staff kita belajar betul-betul, which is gain knowledge hari ni sebanyak yang mungkin untuk bagi good service for you guys. Disclaimer saya siap ya, kalau untuk training macam ni tutup klinik hanya jadi dekat Reda Dental saja, klinik lain Anim tak tahu. So hopefully you guys enjoy this video. This is the situation. Diorang berkumpul and this is Afiq. Hi, this is HR. Sebenarnya saya takut lah, diorang macam garang. This is Dr. Aiza, Dr. Asmiza. Hi, this is Dr. Karen. Semua, ya boleh. Semua macam dalam vlog saya, say hi. Sebelum korang start, enjoy dulu, okay? Saya nak tanya soalan dekat doktor. Apa tu? Doktor, training hari ni kan tutup separuh hari kan? Basically, doktor hilang sale hari ni. Macam mana? Apa perasaan doktor? Okey ke hilang sale hari ni? Tak apa, sebab kita berjaya dengan kita korbankan masa kita ini untuk kebaikan semua orang and untuk... Ni untuk nak post ke? Doktor rasa macam kita buat training ni penting ke? Tak penting pun. Sebabnya kalau selalunya kan pagi-pagi kalau kita tutup klinik kan, kita nak ada training ke, ada meeting ke, ada breakfast pagi, tidak ada pula saya tengok. So, hari ni tak ada breakfast sebab tu cakap tak penting kan? Dia tak penting sebab Tak ada breakfast. tak ada breakfast nasi lemak tu. Tadi kat rumah dah ingat nasi lemak. Saya akan interview HR je. So, meeting hari ni tak penting sebab tak ada nasi lemak. Yes. Mana nasi lemak? Tadi sebenarnya dah interview Dr. Aiza tau. Sebab hari ni diorang ada training. Tapi diorang cakap hari ni, Dr. Aiza kata training hari ni tak best sebab tak ada nasi lemak. Selalunya nasi lemak ni HR yang akan settlekan lah. So hari ni saya akan tanya Kak Noh. Good morning Kak Noh. Kak Noh with pink colour today guys. Hai. Good morning. Tadi Anim interview Dr. Aiza kan. Cakap penting tak hari ni punya training? Oh, training? Yes. Okay. Dr. Aiza kata hari ni tak penting sebab tak ada nasi lemak. Usually ada nasi lemak. How kan? Pembelajaran ilmu tidak bergantung kepada makanan. Dia bergantung kepada ketekunan dan fokus. Okay? Tapi dia kata perut kena kenyang dulu baru boleh fokus. Boleh makan sendiri di rumah dahulu, bangun awal, subuh, breakfast dulu dan baru datang kerja. Okay? Thank you Kak Noh. Nampak tak HR bercakap macam mana? Korang jangan buat pasal Jangan buat isu-isu, jangan buat masalah. HR akan selalu nasihat yang ke arah improve diri korang sendiri. Nak masuk dah tu. Okay, kita jumpa Dr. nanti lah. See ya. Bye. Dan last kali dekat register tu, nanti dah record dekat sini. Kalau macam versus follow up kan kita tengok dia visit ke berapa kan, kita remark dekat hari ni tutup klinik Kak. Hari ni macam mana? Hari ni kan kita tutup klinik kan. Oh, hari ni kita tutup dari pukul 10 sampai pukul 1 petang dan then kita akan sampai sampai pukul 1 petang. So, petang je lah. Saya bukan nak promote Kak. Saya nak buat vlog. Oh, Allah. Akak rasa best tak?
Tutup je lah satu hari. Oh, tak boleh lah. Kenapa? Bala je. Biarlah saya rehat setengah hari. Penat tu, banyak passion. Tak ada jawapan. Hari ni memang jadi untuk kita training lah kan doktor? Yalah, training. Betul. Sebab Anin dapat feedback kan, tak semua dental klinik yang sanggup tutup klinik untuk buat training. Doktor rasa apa yang value kita akan dapat during training nanti? I mean result after this. Result after this adalah kita dapat sistem untuk register patient lebih efisien lah. Bukan macam like sistem yang sebelum ni tak updated, selalu lag, selalu hang. Itu boleh membiarkan kita lebih lancar dalam proses from A to Z dalam sistem, dalam klinik. Oh, basically training hari ni adalah untuk kita belajar guna sistem baru lah doktor. Betul. Which is actually sebenarnya untuk bagi good service juga untuk customer kita. Betul. Supaya diorang tak tunggu lama dan sebagainya. Yes, betul. Supaya tak ada hiccup lah halfway macam tu. Lepas tu customer kena tunggu atau doktor kena tunggu untuk key ini itu. Supaya semua lancar lah everything. So basically actually kalau ditanya saya untuk training macam ni actually more like an update for us. Update and improvement supaya later on dalam klinik kita boleh improve better. Betul, saya setuju. Jadi Taman Bukit Ceras baru nak guna sistem baru. Yes, betul. Doktor dah pernah guna dah sebelum sistem baru ni? Pernah? Pernah. Doktor rasa apa comparison guna sistem lama dan sistem baru? Adakah kita upgrade to next level doktor? Yes, kita memang upgrade to next level. Sistem lama bukan tak bagus, cuma dia selalu lag macam tu. Macam tak lancar lah. Sometimes dia tak boleh login. Tapi sistem baru ni so far saya guna, so far tak ada masalah. Belum tahu lagi lah what is the hiccup there. Tapi kita akan try dulu. So hopefully daripada training ni kita akan jadi yang lebih better bagi servis yang terbaik lagi. Yes, betul. Doktor cakap in Mandarin pula datang Raja Dental. 请来到我的诊所，在 Radar Dental 来找我做检查牙齿吧，每6个月一次。 Okay, editor tolong letak translator kat bawah, okay? Das war ein Befehl! Der Angriff Steigers war ein Befehl! Baik, thank you. Okay, sama-sama. So itu sahaja dalam video kali ini. Nampak macam simple kita belajar sistem baru. Bukan senang untuk kita bagi experience yang sama rata untuk ke 77 branch. Sebab tu kita buat training sama-sama. Kita kumpul branch and kita belajar dan improve sama-sama. So see you guys in the next video. Anim akan share banyak lagi behind the scene at Radar Dental. Bye bye.